Kan senang guna NFC. Walaupun kita kat luar dah tak ada masalah dah nak top up kat Touch and Go NFC ni. Kalau tak dulu jenuh nak cari kedai yang boleh top up kat Touch and Go ni kan. Dah lah kena charge 50% pula tu. Sekarang ni kita just guna Touch and Go apps je. Touch and Go e-wallet yang korang dah download tu. Bila nak top up je, korang buka je apps Touch and Go e-wallet. Macam biasa tekan je Touch and Go card tu untuk top up kad Touch and Go NFC korang tu. Untuk top up korang ikut je step yang ada dekat Touch and Go e-wallet tu. So korang just top up lah ikut berapa amount yang korang nak top up kan. Pastikan korang dah scan dulu kad dekat phone dan tekan amount yang korang nak top up. Kemudian proceed lah macam biasa. Macam aku jarang top up banyak, so aku akan top up RM10 je setiap kali. Berapa yang amount yang aku nak guna. So aku dah top up. Bila korang dah letak amount tu, korang scan balik kad korang untuk top up daripada kad Touch and Go NFC tu lah. Okay, kad pun dah selesai di top up kan. So untuk check balance, korang boleh tekan je check balance dekat bawah tu. Korang tekan kat check balance, kemudian korang scan balik kad dan dia akan tunjukkan amount kad yang terkini. Sekarang ni dah ada RM20 kat dalam kad Touch and Go NFC aku tu lah. So jom kita try. Kita guna NFC untuk Touch and Go ni. Kan senang guna NFC. Guna NFC je. Kalau nak dapatkan dekat beg kuning sekarang sebelum habis.